Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Perkongsian pada kali ini adalah berkaitan dengan teknik menjawab kertas 4 BMSPM. Kertas 4 atau kertas mendengar ini mengandungi 30 markah. Tempoh menjawab dalam anggaran 30 minit sahaja. Soalan dibahagikan kepada 4 bahagian petikan dan mempunyai 7 hingga 8 markah. Setiap audio akan diperdengarkan 2 kali. Berikut merupakan panduan untuk menjawab kertas 4 ini. Pertama, baca dan teliti setiap baris soalan. Kemudian, bulatkan kata kunci utama yang terdapat pada setiap soalan dan garis kata kunci sampingan. Apabila audio diperdengarkan, dengar dengan teliti dan salin perkataan atau ayat yang sama dengan audio. Pastikan ejaan adalah betul dan menepati ejaan BM selain mematuhi arahan-arahan penting. Selain itu, pastikan tulisan jelas dan mudah dibaca. Kekal fokus untuk 30 minit, tidak keluar ke tandas kerana audio akan tetap dimainkan tanpa jeda. Bukan itu sahaja, sila semak semula jawapan apabila audio diperdengarkan semula. Akhir sekali, jangan lupa untuk berdoa supaya setiap jawapan yang ditulis menepati skema jawapan. Dan pemeriksa dilembutkan hati untuk menerima jawapan serta mudah untuk memberi markah. Semoga perkongsian pada kali ini bermanfaat untuk semua. Terima kasih.